Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Master Go Haji Anwar. Hari ini ingin memberitahu cara bagaimana kita nak convert kita punya voucher ni kepada e-gold. Okey, pertama kita semak kita punya sematang voucher. Okey, saya ada 579 ringgit voucher, satu voucher RM1. Okey, saya pergi dekat e-gold. Kemudian saya ingin membeli di sini. Saya ingin membeli emas, okey, menggunakan duit saya dan voucher. Okey, di sini saya boleh beli ikut gram, minimum 1 gram. Minimum 1 gram. Okey, saya ada sini baki voucher sebanyak 579. Ataupun kalau guna semua 553 untuk 1 gram. Kalau saya menggunakan ringgit RM, contoh saya nak beli dengan harga 577. Okey, saya ada 579, saya buat 577. Okey, kemudian saya tebus. Okey, nampak saya akan mendapat emas sebanyak 1.043 gram. Okey, di sini kita tengok kadar 533 harga hari ini 1.04 gram. Subtitle sub jumlah 577. Okey, jadi saya beli. Okey, kemudian saya sahkan. Okey, ni berjaya membeli 1.043 gram. Okey, untuk harga hari ini. Okey, jadi sekarang saya pergi tengok saya punya ni hari ni sijil Okey, saya pergi ke sini, saya boleh tengok sijil pembelian. Okey, masih semantan resit pembelian resit pembelian saya pada hari ini saya beli sebanyak 1.043 gram dengan harga 533 hari ini ni. Okey, ini kita ada resit beli dekat sini. Okey, itulah cara dia bagaimana nak convert voucher kepada semantan point. So hari ini saya sudah ada gold sebanyak 1.16 gram dengan nilai harga RM642. Okey, kemudian sekian saja untuk hari ini.